Ni semua saya 14. 14 ke 15. 15 kot. Buka ni semua. Lepas tu bawah ni ada berapa, 5 ke? Ni lah 2 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, 8. Kena buka 8 ni baru boleh. Lepas buka semua ni baru boleh tarik benda ni. Kita nak tukar ni. Tukar ni. Ni timing gear. Timing gear. Ni timing perantaraan lah. Yang ni water pump, power steering pump. Ni tengok ni ada marking ni. Marking ni nak tengok. Nanti fly tu tengok sama-sama. Ni camshaft, kompresor angin, crankshaft, oil pump. Selalu saya bagi sama tu, pula-pula bagi semua makin semua pun buka. Takut lari nanti tidak nak cari balik susah. Video dah free baru boleh pula. Ambil screwdriver flat tu, saya tengok kalau goyang timing device nak kat sini goyang. Goyang atas bawah. So goyang sana kan. Peri. Banyak peri. Banyak, kira boleh buat ni. Mana kata? Tu goyang tu. Tangan tu kau tu itu tak dia je lah. Tak kau tengok. Dia memang betul ni. Ni goyang. Yang banyak kan? Tu kan ada goyang tu. Goyang. Memang betul lah.
Setelah pusing banyak kali duduk tempat yang sama juga. Yang ni duduk sini. Ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak sama sini pun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marking. Buka skru ni bagi sama balik marking. Marking 3 ni bagi sama. Lepas tu baru buka ni. Berani buka ni sebab tengok bawah. Ada bawah sana ada nombor timing. Lori ni timing 10. Buka ni betul balik. Baru buka ni. Fuel pump semua kena buka. Okey lah. Pertama kali buka bahagian depan ni. Temak Ghostan 7 gigi 7 gigi. Ni marking dah. Kiri 3 kali, kanan 3 kali main je tu. Okey dah. Tadi dah longgar. Ni botol tu lari pun kat apa gigi. Tu yang kau tak dapat. Lepas tu dah TDC tu. Dia buang nanti kau buang. Kau ikut lek. Janji lah dua tu sama. Ni nanti. Okey, hari ni nak kena buka fuel pump ni. Fuel pump ni nak kena buka, nak bawa keluar ni. Ni kena buka nozzle, nozzle semua kena buka. Ni.
Okay, fuel pump dah buka. Ni nanti nak kena modify. Masuk yang 102 ni. Ni lubang tengah. Lubang tengah nak kena pay fondering potong. Sebab ni dia grain besar. Komputer punya grain besar. Pelik tu besar. Ni kecil. Ni komputer punya pendek. Kalau yang 102 punya yang bukan komputer dia panjang. Ni buka. Buka ni pula. Okay, ni nak buka timing device ni. Dia 5 skru satu patah. Ni dia loose lah. Okay lah ni, kalau kita boleh nampak, ni yang skru yang patah tu. Nak patah tu nak try grain dulu. Dah try grain, lepas tu buka pakai screwdriver flat tengok. Alhamdulillah, sebab dia patah luak macam ni tak bagi. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah, kalau patah dalam kena drill lah ataupun welding. Okay, siap. Nanti nak pasang pula. Nak pasang ni pek minyak. Pek minyak ni nak kena tengok perjalanan dia. Ni dia share dengan turbo. Sebab dekat 103 dia ada minyak dalam dia punya timing device. 102 kecil dah kat minyak depan. Dia tak pakai minyak. Tapi pek minyak ni kena masuk fuel pump. Fuel pump dia satu pek tadi kan, buka tadi. Nak kena pakai, nak kena modify pek ni tu yang masuk fuel pump. Okay. Tunggu pasang pula, nanti cuci barang nanti pasang.